Okey, hari ni aku nak buat satu video tentang untuk pengenalan ataupun untuk first beginner yang nak start guna Adobe InDesign. First, bila kita dah siap install semua dia punya software kat dalam korang punya laptop, kita buka aplikasi tu, Adobe InDesign. Kita tunggu kejap. Okay, bila Adobe InDesign korang dah keluar kat skrin, ini adalah dia punya first interface dia. Dia akan tunjuk dia punya menu dengan dia punya preset untuk kertas korang nak buat nak guna InDesign ni untuk apa. Nak buat untuk surat, nak buat grafik untuk iPad, web dan sebagainya. Kita boleh tekan ni lah, more presets ni. Ya, hari ni aku akan tunjuk cara nak buka satu file. Tekan new file. Dan kita boleh tengok kat sini dia punya saiz kertas tu, saved, print, yang biasa kita buat untuk web dan untuk mobile, untuk handphone. Kita tekan so kita boleh pilih lah saiznya. Kalau nak buat kat saiz custom pun boleh. Dan dia punya unitnya kita boleh tengok kat sini. Unit dia ada points, pickers, inches, millimeters, centimeters, ciceros, guts dan pixels. So, hari ni saya guna inches. Dan kita boleh start saiz buku dia lah. Dia punya korang nak buat saiz apa. Hari ni saya akan buat saiz 10 inci kali 10 inci. Maksudnya dia punya lebar dengan height dia 10 kali 10. Dan orientation kertas tu kita nak buat portrait atau landscape. Saya pilih portrait. Dan tekan facing page supaya page tu kita boleh buka tutup bila dah buku tu dah siap nanti. Dan ini dia punya yang setting dia, margin, blend dan slug. Margin ni adalah kawasan ruang tepi untuk kertas tu. So saya buat 0.75. Dan untuk kita nak link semua ni, atas, bawah, dalam dengan luar, kita boleh tekan link je. So kiri kanan semua sekeliling tu dia akan jadi 0.75. Dan bleed dan slug ni, bleed ni adalah ruang lebih daripada kertas tu tau. Memang kita selalunya akan buat lebih sikit supaya bila kita tujuan dia untuk masa print nanti, dia akan benda yang kita buat tu akan tak terpotong. So memang kita buat lebih sikit. Selalunya kita buat 0.125 G dan kita link. Slug ni tak perlu, slug ni biarkan kosong je. Tapi kalau nak letak tu boleh je lah. Slug ni dia kawasan yang lebih lagi pada bleed. Selalunya slug ni digunakan untuk kita nak letak dia punya details benda ni, syarikat tu nama company ke, nama untuk dokumen tu lah, macam untuk kegunaan dalaman je. Dan selalunya macam tak nampak pun, so kita biarkan je kosong. Dan kita boleh preview. So ini dia punya kertas tu, canvas. Okay, dah boleh nampak. Lepas dah view tu, kita tekan create. So inilah saiz buku yang kita buat tadi tu, 10 kali 10. Dan dia punya margin ni 0.75. Dan ni bleed tadi tu 0.125 inches. Okay, ini adalah page pertama. Cara kita nak tambah page, kita tekan kat sini, page ni, dan tekan tambah, create new page. So tambahlah page 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kembali pada page pertama. Nak mulakan dia punya tulisan ni, kita tekan tool yang ada huruf T ni, dan dia dah aktif. Kita select macam tu. Kat kawasan ni pun kawasan yang margin tu lah kan, so kita tak akan terlebih buat daripada margin. So kita buatlah A, B, C 2, 3.
Nak besarkan teks ni kita boleh besarkan, dan nak pilih dia punya font. Ni dia punya ketebalan dia, sama macam software lain. Untuk dia punya setting tulisan ataupun konten buku tu kita boleh tengok dekat atas ni. Ni kita punya nak paragraph tengah, dan seterusnya. Saja, semoga bermanfaat.